Saya terhutang budi dengan semua kaki tangan Kementerian Ekonomi dan agensi di bawahnya dari Jabatan Statistik, pihak berkuasa koridor, MPRC, Agensi Mandat Bumiputera dan seumpamanya. Kementerian Ekonomi merentasi semua sektor dalam dan luar negara, dari ekonomi makro, kewangan, pertanian, perindustrian, pendidikan, kesihatan sehinggalah kepada perpaduan negara. Walaupun namanya ekonomi, fungsi teras Kementerian Ekonomi adalah sebagai agensi pusat yang membangunkan perancangan makro negara dalam semua bidang. Hasil dasar makro dalam semua bidang yang digubal ini kemudian digarap dan diterjemahkan oleh kementerian-kementerian mengikut sektor. Kawal selia Kementerian Ekonomi yang merentasi sektor ini dilaksanakan melalui mekanisme kelulusan peruntukan belanja pembangunan. Setiap kementerian perlu mengemukakan permohonan perbelanjaan kapital yang dipanggil belanja pembangunan untuk kelulusan Kementerian Ekonomi. Oleh itu, skop kementerian ini sangatlah luas. Seorang menterinya perlu tahu mengenai pertanian, kesihatan, tenaga, pendidikan dan semua bidang sehinggalah pelaksanaan projek selain dari skop biasa yang bersabit makroekonomi. Sesiapa yang pernah menjadi menteri 2 ke 3 penggal pun perlu banyak menelaah, apatah lagi seorang yang tidak pernah menjadi menteri. Sebab itu saya terhutang budi kepada semua penjawat awam ini. Saya banyak belajar dari mereka dalam menjalankan tugas saya, lebih banyak dari mereka belajar dari saya. Seseorang yang baru menjadi ketua dalam organisasi yang besar dan skop yang luas perlu banyak bertanya untuk belajar. Kalau penjawat awam kedekut ilmu atau tidak memberi jawapan yang betul atau culas dalam memberi jawapan yang komprehensif, maka menteri itu tidak akan membina kemahiran yang diperlukan dalam tempoh yang singkat. Kecuali kalaulah menteri itu sendiri yang culas dan tidak berminat untuk ambil tahu, lalu diserahkan urusan pentadbiran sepenuhnya kepada penjawat awam. Saya hanya ada pengalaman yang manis-manis belaka sepanjang saya berkhidmat bersama-sama penjawat awam di Kementerian Ekonomi. Seperti yang saya sebut dalam ucapan terakhir Jumaat yang lepas, saya tidak bimbang dengan kemampuan kerajaan merencana kemajuan negara kerana tulang belakangnya terdiri dari penjawat-penjawat awam yang sayangkan negara. Saya akan siarkan ucapan terakhir saya kepada Kementerian Ekonomi dalam masa yang terdekat. Email kepada setiap warga Kementerian Ekonomi sebagai rasa terima kasih atas budi baik mereka juga saya akan hantar hari ini. Lazimnya, kita mengingati kenangan manis dengan cendera hati. Ada banyak cendera hati dari kaki tangan Kementerian Ekonomi dan saya berterima kasih. Tetapi, cendera hati yang paling besar yang saya bawa pulang adalah ilmu yang saya terokai hasil dari tunjuk ajar saudara-saudari semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan insyaAllah bila kita berjumpa lagi, saya akan jadi lebih kurus dan sihat dari sekarang.